I just had to let you know you're. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai pelajar baru. Saya Cikgu Kisna Syahda binti Azmi. Saya pula Cikgu Muhammad Zahid Haji Akmal. Dan saya Cikgu Putri Nur Iman. Hari ini kita akan belajar menulis. Awak pandai menulis? Oh, tak apa. Hari ini kita belajar sama-sama. Jom. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tugasan 2 iaitu bagi subjek Literasi Bahasa BMMB 1124 di mana tugasan ini memerlukan penggunaan BBM iaitu Bahan Bantu Mengajar yang bertujuan untuk menguatkan lagi kemahiran penulisan mekanis dan mentalis dan bertemakan aspek pemulihan. Jadi, saksikanlah. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, pertama-tamanya kita hendaklah mengetahui apa itu penulisan mekanis. Penulisan mekanis merupakan peringkat awal penulisan iaitu sebelum pelajar tersebut dapat membina ayat secara mekanis, mereka haruslah mengetahui cara untuk membentuk huruf dan juga perkataan. Inilah yang dinamakan sebagai penulisan mekanis. Penulisan mekanis ni dia menekankan aspek fizikal dan teknikal penulisan iaitu bagaimana pelajar tersebut memegang pensel dengan cara yang betul dan juga kedudukan tangan mereka yang mereka selesa. Ini dapat memastikan murid-murid dapat menulis dengan kemas, pantas dan mudah dibaca. Baiklah pelajar sekalian, korang teruja tak untuk permainan kita pada hari ini? Okey. Nama permainan yang pertama adalah ketam lestari kata. Mana ketamnya? Ni? Comel tak? Comel. Cara mainan dia, yang pertama, murid mengambil satu suku kata daripada pengepit ketam. Dalam box ni akan ada surprise dan dalam box ni juga ada pengepit ketam. Jadi, first, pelajar kena ambil dan kemudian guru meminta murid untuk menyambungkan titik-titik pada suku kata yang terdapat di pengepit ketam tersebut. Dan yang ketiga, murid memadankan suku kata yang betul dengan mencucuk pada pasangan suku kata yang sesuai. Dan yang keempat, murid diminta untuk membaca suku kata yang lengkap. Dan yang kelima, murid akan mengambil perkataan yang lengkap di dalam kotak. Dan yang keenam, perkataan yang betul akan diletakkan di atas kotak untuk penilaian. Mari kita bermain game ni sama-sama. Jom. Ini merupakan salah satu bahan bantu mengajar kami. Kami menggunakan konsep ketam lestari kata yang memfokuskan tajuk tata bahasa suku kata terbuka. Pertama, murid dikendaki mengeluarkan pengepit dan juga beberapa suku kata daripada kotak tersebut. Kemudian, murid dikehendaki untuk menyambungkan titik pada suku kata tersebut. Dalam video tersebut, kami menyediakan suku kata bu dan juga li, iaitu kedua-duanya merupakan suku kata terbuka. Setelah kedua-dua kata telah disambungkan titik-titiknya, maka murid diberikan pelekat untuk melekatkan suku kata tersebut pada pengepit ketam.
Hasil gabungan dua suku kata tersebut iaitu bu dan juga li menghasilkan satu perkataan yang lengkap iaitu buli. Murid dikehendaki untuk membaca suku kata yang lengkap tersebut dan memahami maksudnya. Seterusnya, murid dikehendaki mencucuk pengepit ketam yang terisi dua suku kata itu di bahagian kiri dan kanan ketam. Inilah hasilnya, iaitu perkataan buli dan juga perkataan diri di bahagian tepi ketam. Selepas itu, murid perlu mengeluarkan perkataan yang sudah lengkap dengan gabungan suku katanya seperti perkataan diri dan juga buli daripada badan ketam tersebut. Perkataan-perkataan ini perlulah dicocok pada bahagian atas ketam, iaitu pada bahagian atas kotak. Seperti contoh perkataan buli yang melambangkan hasil gabungan suku kata bul dan juga li, dan juga perkataan diri hasil gabungan suku kata di dan juga ri. Tada, BBM kami sudah siap. Inilah hasilnya. BBM Ketam Lestari Kata yang digunakan dalam aktiviti pembelajaran ini didapati dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis murid dengan lebih berkesan. Melalui aktiviti mengambil, menyusun dan memadankan suku kata daripada pengepit ketam, murid dapat mengenal pasti dan membina perkataan dengan lebih mudah dan sistematik. Secara tidak langsung, murid juga dapat meningkatkan kemahiran menulis dan membaca dengan melakukan aktiviti ini di dalam kelas. Murid juga berasa seronok kerana ia melibatkan aktiviti fizikal. Baiklah, kita akan pergi kepada penulisan mentalis. Setelah kita tahu apa itu penulisan mekanis, kita perlu tahu apa itu penulisan mentalis. Kalau penulisan mekanis, kita kepada asas. Jadi penulisan mentalis, dia menekankan kepada aspek penekanan aspek kepada pembentukan ayat. Jadi penulisan mentalis ialah peringkat yang lebih mendalam, iaitu lebih dalam lagi selepas peringkat mekanis. Seterusnya, pemikiran secara mendalam untuk melahirkan idea, pendapat atau huraian yang bermakna. Ini bermakna penulisan mentalis menyokong pendapat-pendapat murid-murid supaya mengembangkan lagi idea-idea mereka supaya dapat membentuk satu penulisan yang baik. Akhir sekali, penyusunan ayat, suatu ayat dan menyampaikan mesej dengan jelas. Tujuan utama penulisan mentalis ini adalah untuk membentuk suatu ayat yang betul, iaitu dengan kegramatisan yang betul beserta pola-pola ayat yang benar dan juga menyampaikan mesej maklumat tersurat dan tersirat dengan jelas. Itu saja. Baiklah, murid-murid, kita akan belajar tentang cara untuk menulis ayat. Jadi, kita akan gunakan satu permainan untuk faham tentang cara untuk menulis ayat. Jadi kita panggil dia foldable map ataupun lipatan minda. Jadi murid-murid cantik tak? Cantik. Okey. Jadi dalam lipatan ni ada huruf-huruf yang tersendiri. Jadi arahannya ialah guru mengedarkan 3 gambar rancangan kepada murid. Seterusnya, murid membuat pemerhatian dan berbincang secara lisan tentang situasi dalam gambar. Jadi nanti cikgu akan bagi gambar kat kamu. Kamu akan tengok gambar tu dan kamu kena bina ayat berdasarkan gambar. Dan kamu kena tulis dekat sini. Faham? Seterusnya, murid bina satu ayat lengkap bagi setiap gambar secara lisan terlebih dahulu. Murid menulis ayat tersebut pada setiap lipatan foldable mengikut urutan gambar. Dan akhir sekali, murid membentangkan hasil ayat dengan muka lipatan satu persatu. Jadi, setiap murid akan dapat satu ni. Cikgu nak kamu tengok dulu gambar, cuba buat ayat, cuba suarakan macam apa bentuk ayat tu. Lepas tu
cikgu nak kamu tulis dekat sini, lepas tu kita nak bentang sama-sama kat depan, boleh? Okey, baik. Okey. Murid-murid, ini gambar yang pertama. Jadi gambar yang pertama ni kita nampak seorang budak tengah bully orang. Jadi saya nak tanyalah, apa ya ayat yang murid-murid boleh buat? Kamu dulu. Budak itu sedang dibuli. Betul. Awak pula? Ali sedang ditumbuk. Oh, betul. Jadi maksudnya murid-murid boleh buat ayat dengan betul. Jadi cikgu nak kamu tulis ayat kamu dekat sini. Boleh? Okey. Sekejap je. Nah, cikgu bagi untuk kamu. Dan ini untuk kamu. Berdasarkan gambar yang diujarkan oleh guru, murid-murid akan diberikan satu lampiran untuk menulis ayat-ayat yang diberikan oleh mereka. Berdasarkan gambar satu, kita boleh lihat gambar pembuli. Jadi murid akan menuliskan apa-apa tentang membuli. Contohnya di sini, murid ini menulis tentang budak, perkataan budak. Di dalam lampiran ini juga terdapat perkataan-perkataan yang dapat membantu murid untuk menulis ayat dengan bagus dengan bantuan. Dah. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada gambar yang kedua. Jadi gambar ini nampak budak tu tengah sedih kan? Kesian dia. Jadi saya nak murid-murid cuba bina ayat berdasarkan gambar ni. Kamu dulu. Ali berasa bimbang. Rasa bimbang? Betul? Betul, ayat ni betul. Okey, awak pula. Murid itu sedang ketakutan. Ketakutan, betul. Jadi kita dapat sini yang budak ni sedang sedih ataupun ketakutan atau banyak lagi. Jadi cikgu nak kamu tulis ayat-ayat kamu dekat atas ni. Okey. Baiklah, bagi perkataan yang gambar yang kedua, kita boleh lihat bahawa lampiran yang kedua ni menyertakan gambar bahawa budak itu sedang kesilahan. Jadi dalam kertas yang diberikan oleh guru, kita boleh lihat bahawa hanya satu perkataan ditunjukkan untuk membantu murid untuk menulis ayat mereka. Jadi setiap gambar atau setiap tingkat menulis akan ditambah tahap kesukarannya bagi menunjukkan jika budak itu atau murid itu dapat memahami atau dan menjelaskan mengenai gambar tersebut. Itu sahaja. Baiklah murid-murid, ini ialah gambar yang terakhir. Gambar ini menunjukkan polis sedang menangkap pembuli. Ingat tak gambar pertama tadi yang baju hijau tu? Tengok dia dah kena tangkap dah. Okey, kita nak tengok. Cuba kamu bina ayat pasal pembuli ni tadi. Awak dulu. Pembuli itu ditahan polis. Oh iya, okey, betul. Awak pula? Polis menangkap pembuli. Okey, jadi kita dapat kat sini yang semua cerita pasal polis tangkap pembuli tu. Okey, jadi saya nak kamu tulis pasal atas sini. Baiklah, bagi gambar yang terakhir kita boleh lihat iaitu gambar lampiran ketiga yang berkaitan dengan gambar pertama, iaitu gambar seorang pembuli ditangkap oleh polis. Jadi dengan gambar yang terakhir ini menunjukkan peringkat terakhir di dalam penulisan mekanis, iaitu meminta untuk murid untuk menulis sendiri ayat mereka tanpa bantuan perkataan dalam lipatan-lipatan ini. Jadi jika murid dapat untuk menulis ayat dengan sendiri, maka tercapailah objektif pembelajaran penulisan mekanis dan juga mentalis. Baiklah, ini ialah bentuk hasil kerja daripada budak-budak pengulihan, murid-murid pengulihan. Jadi inilah caranya untuk melaksanakan BBM kami.
Baiklah, itu sahaja daripada kami, daripada tugasan kedua BMMB 1134 iaitu literasi bahasa. Jadi apa yang kita dapat daripada tugasan kami ini, kita dapat menunjukkan bahawa BBM ini dapat membantu murid-murid pemulihan untuk menulis perkataan dan juga menulis ayat dengan betul berdasarkan bahan rasangannya diberikan. Bahan BBM ini bukan sahaja ceria, namun juga merasa alam dan juga mudah untuk dibawa di mana sahaja. Walaupun kecil bahannya, namun besar kualitinya. Jadi diharapkan bahawa dengan menggunakan BBM yang kami lakukan ini dapat digunakan dalam pengajaran kami satu harian nanti apabila menjadi bakal guru. Jadi itu sahaja daripada kami. Ini hasil pada kumpulan kami. Cantik kan? Nah, Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.